Macam mana agaknya seorang bayi tu daripada cuma tahu menangis, tiba-tiba boleh bercerita kan? Dalam kupasan kali ni, kita akan sama-sama bongkar rahsia di sebalik keajaiban ni. Kita akan selami teori-teori utama tentang pemerolehan bahasa. Pernah tak anda terfikir, macam mana otak seorang kanak-kanak tu boleh buat satu benda yang sangat ajaib? Maksud saya, ia bina satu sistem bahasa yang lengkap dari kosong. Adakah dia cuma tiru je apa yang dia dengar? Atau memang dah ada programming dalam otak dia sejak lahir? Atau mungkin ada sebab lain? Jom kita sama-sama tengok apa kata pakar. Okey, ini dia pelan perjalanan kita. Mula-mula, kita akan fahamkan kenapa topik ini penting. Lepas tu, kita akan terjah satu-satu teori utama dari behaviorism sampailah ke constructivism dan akhir sekali, kita akan simpulkan dengan kit alatan yang berguna untuk para pendidik. Dah sedia? Jom! Baiklah, kita masuk bab pertama. Mungkin ada yang tertanya-tanya, kenapa kita nak pening-pening kepala kaji semua teori ni, kan? Sebenarnya, ini bukan setakat nak lulus exam je. Bila kita faham benda ni, ia bagi kita macam satu kuasa besar tau. Kuasa untuk ubah cara kita mengajar, untuk bantu pelajar yang mungkin ketinggalan, dan yang paling penting, untuk buka potensi bahasa mereka yang sebenar. Secara ringkasnya, teori pemulihan bahasa ni, kita boleh bayangkan ia macam user manual untuk otak kita yang tengah belajar bahasa. Ia cuba jawab soalan besar ni, bahasa ni datang secara semula jadi atau kita belajar daripada persekitaran ataupun ia gabungan kedua-duanya. Faham benda ni memang kunci utama. Dan kalau anda seorang pendidik, ini memang super penting. Sebab apa? Sebab ia bantu anda untuk diagnose masalah pelajar, pilih strategi mengajar yang paling sesuai dan bagi bantuan pada masa yang betul. Boleh kata, inilah kunci untuk kita buka pintu potensi literasi setiap murid. Okey, kita masuk teori yang pertama, behaviorism. Anggap je teori ni macam pendekatan dari luar ke dalam. Maksudnya, bahasa tu tak datang dari dalam otak, tapi ia dibentuk 100% oleh apa yang berlaku di sekeliling kita. Tokoh utama di sebalik teori ni ialah B.F. Skinner. Dan idea dia masa tu memang radikal habis. Dia kata bahasa ni bukan benda semula jadi. Ia cuma satu set tabiat yang kita belajar. Macam mana? Lebih kurang macam kita latih haiwan peliharaan. Ada 3 langkah. Kita tiru, kita ulang banyak kali dan kita dapat ganjaran. Prosesnya senang je, sangat lurus. Bayangkan macam ni. Mula-mula ada rangsangan. Cikgu tunjuk kad huruf A. Lepas tu ada gerak balas. Murid sebut A. Dan akhir sekali, pengukuhan. Cikgu cakap, bagus, pandai. Ulang, ulang dan ulang lagi kitaran ni, lama-lama jadilah tabiat berbahasa. Saya yakin kita semua pernah lalui benda ni dalam kelas kan? Latih tubik ejaan setiap Jumaat, nyanyi lagu ABC sampai hafal, baca sifir ramai-ramai. Inilah contoh-contoh klasik teori behaviorism dalam tindakan. Memang sangat berkesan, terutamanya untuk bina kemahiran asas. Baiklah, sekarang kita buat U-turn. Daripada tengok apa yang berlaku di luar, jom kita zoom in ke dalam otak kita sendiri. Inilah dia teori kognitif dan mentalis. Di sini, satu revolusi pemikiran berlaku yang betul-betul lawan idea behaviorisme. Teori ni kata, kunci sebenar bahasa bukan kat luar, tapi kat dalam minda kita. Okey, dekat sini ada 2 gergasi dengan 2 pandangan berbeza. Di satu pihak, kita ada Jean Piaget. Dia percaya bahasa ni ikut perkembangan otak kita. Maksudnya kita kena faham dulu konsep besar, baru kita boleh sebut perkataan besar. Tapi, di pihak lagi satu, ada Noam Chomsky. Dia datang dengan satu idea yang gegarkan dunia. Dia kata, kita semua lahir dengan satu alat khas dalam otak, dipanggil LAD atau Language Acquisition Device. Ia macam software tata bahasa universal yang dah siap install. Persekitaran kita cuma perlu onkan switch je. Jadi, macam mana rupa benda ni dalam kelas? Kalau ikut pendekatan kognitif, cikgu akan galakkan murid berfikir. Contohnya, cuba teka maksud perkataan baru ni berdasarkan ayat penuh. Kalau pendekatan mentalis pula, ia lebih kepada meraihkan kreativiti. Murid digalakkan buat ayat sendiri, walaupun pelik sikit. Dan kalau buat silap, tak apa, itu tandanya otak mereka tengah ligat bekerja, bukan satu kegagalan. Okey, tadi kita dah tengok pandangan dari luar iaitu behaviorism dan pandangan dari dalam iaitu kognitif dan mentalis. Sekarang ada satu teori yang cuba jadi jambatan antara dua-dua ni. Inilah dia, interactionalism. Teori ni kata bahasa wujud sebab satu perkara yang sangat asas. Sebab kita sebagai manusia perlu berhubung antara satu sama lain. Idea dia mudah je. Kita tak belajar bahasa sorang-sorang dalam bilik.
Bahasa ni berkembang bila kita berbual, bila kita cuba faham, memahami dan bila kita berinteraksi. Tokoh macam Vygotsky kata, perbualan tu bukan sekadar latihan cakap-cakap kosong, tapi itulah enjin yang sebenarnya membina bahasa dalam otak kita. Dan dalam kelas, di sinilah teori ni betul-betul hidup. Aktiviti macam bacaan berpasangan, di mana kawan yang pandai sikit tolong kawan yang lain. Ataupun projek menulis dalam kumpulan. Ini semua contoh terbaik interaksionalisme. Pendek kata, pembelajaran tu berlaku bila kita bekerjasama, bukan bila kita buat kerja sorang-sorang. Seterusnya, kita beralih ke teori yang melihat pelajar sebagai arkitek. Ya, arkitek yang membina pembelajaran mereka sendiri. Ini adalah gabungan konstruktivisme dan psikolinguistik. Pandangan ni menekankan yang pelajar bukanlah tong kosong yang pasif, tapi mereka adalah pembina ilmu yang sangat aktif. Faham macam ni? Konstruktivism kata pelajar bukan bekas kosong. Sebaliknya, mereka ni macam pembina Lego. Mereka ambil maklumat baru dan cantumkan dengan blok-blok Lego pengetahuan lama yang dah ada dalam kepala mereka. Psikolinguistik pula, ia kaji cara otak kita susun blok-blok Lego tu. Macam mana ia proses bunyi, macam mana ia kenal perkataan, sampailah ia berjaya bina satu makna yang lengkap. Jadi, dalam kelas, macam mana rupanya? Kalau guru guna pendekatan konstruktivism, dia mungkin akan tanya soalan macam, cerita ni buat awak teringat kat siapa? Tujuannya nak buat jambatan antara apa yang dibaca dengan hidup murid tu sendiri. Kalau pendekatan psikolinguistik pula, aktivitinya mungkin lebih teknikal sikit. Contohnya, latihan pecahkan perkataan kepada suku kata. Ini semua untuk bantu otak proses maklumat dengan lebih cekap. Dan akhirnya, kita sampai ke kesimpulan. Selepas kita tengok macam-macam teori, dari luar, dari dalam, dari interaksi, mesti kita tertanya-tanya kan, yang mana satu yang paling betul? Jawapannya mungkin bukan seperti yang anda sangka. Inilah dia mesej paling penting. Sebenarnya tak ada satu pun teori yang pegang semua jawapan. Setiap satu ada kegunaannya. Behaviorisme, bagus untuk latih tubi. Kognitivisme, sesuai untuk pemahaman yang mendalam. Interaksionalisme, terbaik untuk kemahiran komunikasi. Jadi, seorang pendidik yang hebat, dia tak guna satu cara je. Sebaliknya, dia ada satu kotak alatan yang penuh dengan pelbagai strategi. Dan dia tahu bila nak guna spanner dan bila nak guna tuku. Jadi, sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk direnungkan. Cuba fikirkan tentang murid-murid anda sekarang, fikirkan tentang kekuatan, kelemahan dan personaliti unik setiap seorang daripada mereka. Agaknya, gabungan strategi yang mana daripada semua teori yang kita bincangkan tadi yang paling berkesan untuk mereka? Jawapannya sudah tentu berbeza bagi setiap bilik darjah. Dan itulah yang menjadikan pengajaran ini satu seni yang sangat indah dan mencabar.